Jangan beli produk untuk pudarkan jerawat dan melasma dan kulit kusam tanpa tahu you all punya kulit jenis apa, sama ada kulit berminyak ataupun kulit yang kusam, apa kulit kering. Tapi kalau you all masih juga tertanya-tanya dan tak tahu dan confuse pasal apa, kalau kulit combination dia ada combination ke arah kering atau combination ke arah berminyak, dan solution dia satu je, cari satu produk yang sesuai untuk semua jenis kulit. Dan dia ada niacinamide. Ni adalah serum kapsul pertama di Malaysia, praktikal, senang je nak bawa, sedikit celebek pun boleh. Cara nak pakai dia simple je. Ni saya tunjuk bagi orang nampak macam mana kulit saya tanpa jerawat, tanpa melasma dan kulit kusam. Umur 52 tahun, saya keluar umur bebas tanpa bedak, foundation atau concealer. Nampak tak? So dia juga bantu untuk putih sekata. Cara nak pakai dia simple sangat-sangat. Okey. Dapat je dia, koyak bahagian tepi. Dia ada kulusan KKM, harga mampu milik dan ada kulusan KKM. Yang tu yang kita nak. So siapa-siapa yang selama ni dah spend macam-macam, beratus, beribu untuk terima laser untuk pastikan kulit kita bebas jerawat, melasma dan kulit kusam, apa kata you all cuba yang ni pula. Okey, ambil dia. Okey, dia hanya aktivit satu, cukup satu sudah. Satu pun dah segok. Tu ambil campur dengan serum dia. Ni serum dia. Okey. Serum dia pun ada centella. Apa ada centella? Don't bergagak. Dia bantu untuk siapa yang ada kulit yang sensitif ataupun skin barrier rosak, dia bagi bantu repair untuk itu. Pakai. Bila you all pakai, dia bantu mencerahkan satu wajah. Dan bagi yang ada masalah crowfit ke tepi-tepi ni yang dah ringkes, yang kita 52 tahun, you all yang muda pun ada, apakah lagi yang dah usia dengan saya. So kalau you all nak kulit yang sekata, putih sekata, bebas jerawat, melasma dan kulit kusam, lain daripada tu juga dia bantu untuk reduce jerawat, ringkes kita. You all kena try ni. Try. Harga cuba cek kat beg kuning berapa. Kalau dapat bawah RM20, tolong beli. RM20. Macam satu ni lagi murah daripada TI. Dia bantu untuk mencerahkan wajah. Ya Allah, you all tengok ni, saya bagi you all tengok. Ke beg kuning sekarang. Alright. Assalamualaikum.